Seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa Undang-Undang Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 Akta 711 dijangka akan melalui proses penambahbaikan pada awal tahun hadapan. Perdana Menteri semasa berucap di Dewan Negara pada Selasa berkata langkah tersebut diambil untuk membezakan antara pemberi maklumat atau whistleblower dan penjenayah yang berselindung di sebalik status selaku pemberi maklumat. Kita ada menteri dipertanggungjawabkan yang sangat tegas dalam hal ini dan sangat cekap, dan saya percaya undang-undang itu kalau nak diperkemaskan dan dibentang akan dilakukan awal tahun depan untuk menentukan kaedah yang tetap membedakan di antara whistleblower dengan penyamun atau perasuah atau penjenayah yang terlindung dengan peraturan atau akta whistleblower.